Kepada yang buat saya mendoakan semoga tidak berlaku kepada korang semua. Kenapa pula tu? Tak, ni nak buat video. Video apa? Nak bagi orang simpati ni. Simpati ni tisu tak masalah. Kepada di BKL yang pukul saya dipukul. Adik bapak saya semua. Takkan hari tu dah dapat umrah ke? Tak apalah, kita buat lagi. Mana tahu lepas ni orang bagi haji ke, orang bagi rumah ke. Kan untung. Aku bukan nak peli kau bro, tapi janganlah over sangat. Memanglah rakyat Malaysia ni dia jenis prihatin, dia jenis cepat simpati. Tapi janganlah tunggang mereka ni bro. Agak-agak lah. Kau punya menangis tu dah macam hilang 10 orang anak tau. Macam meninggal 10 orang anak dibuatnya. Setiap kali kamera hadap dekat engkau je, kau nak menangis, kau nak minta simpati. Kau nak apa lagi bro? Sampai Setiausaha Politik Perdana Menteri pun turun jumpa engkau. Padahal engkau salah kot, berniaga tak ada lesen. Berapa orang lagi bagi bantuan, bagi sumbangan, dapat umrah lagi. Kau tak payahlah sampai nak play victim macam tu. Kau pun salah. Kau dah tahu kau salah. Kau berniaga tak ada lesen. Nak buat macam mana ni yang kau kena terima hakikat? Lagi satu pula, disebabkan kerajaan ni simpati dengan kau, sampai penguat kuasa ni dikenakan tindakan. Inilah orang panggil dah bagi betis nak puha. Sampai kau sanggup rela ditunggang oleh geng-geng politik untuk burukkan kerajaan. Bila dah jadi macam ni bro, rakyat dah tak simpati dah. Rakyat bukan simpati, rakyat tengok wayang korang ni macam mana.